Kalau umur dah masuk 30 tapi masih hidup untuk bayar hutang, video ini khas untuk anda. Ramai orang umur 30 kerja keras setiap hari tapi duit habis sebelum hujung bulan. Kenapa? Sebab tak ada checklist kewangan. Pada usia 30 tahun, ini yang patut kita kejar. Bukannya kereta baru, bukannya gaya hidup mahal. Yang pertama, habiskan hutang kereta kalau ada hutang kereta. Bukannya untuk tambah hutang kereta yang baru. Yang kedua, tiada hutang peribadi. Sebab hutang ni senyap-senyap akan membunuh cash flow anda. Yang ketiga, bebas hutang jahat. Hidup akan rasa ringan bila tak dikejar bayaran hutang-hutang jahat. Yang keempat, cash flow anda mestilah positif. Duit masuk lebih besar daripada duit keluar. Itu adalah asas pembentukan kewangan yang sihat. Yang kelima, hiduplah secara sederhana. Bukannya kita kedekut, tetapi bijak sebelum kita menyesal. Yang keenam, melaburlah sekurang-kurangnya 10% daripada income, tidak kira kecil ataupun besar. Yang penting kita konsisten menyimpan dan melabur. Yang ketujuh, kita perlu melabur dekat tempat yang kita ada ilmu. Bukan ikut kawan, bukan ikut trend. Dan yang ke-8, simpan emas dan perak setiap bulan. Sebab duit ni kalau anda simpan, semakin susut nilai, emas ni dia jaga nilai anda. Dan yang paling penting, anda mesti cukupkan tabungan 12 hingga 24 bulan pendapatan supaya bila ujian datang yang kita tidak minta, kita tidak akan panik. Checklist ni nampak macam simple, tapi kalau anda buat betul-betul, anda akan berada di depan 99% daripada orang lain. Ini bukan tentang nak jadi kaya cepat, ini tentang hidup tenang, bermaruah dan bebas hutang. Selangkah kita menuju ke financial freedom. Kalau anda setuju, boleh tekan maklumat dekat di sign up. Kalau anda nak ubah hidup anda ke arah kewangan yang lebih baik, boleh follow dan simpan video ini. Nak mulakan simpanan emas, boleh sign up. Saya akan bantu guide anda register percuma sehingga anda kaya dengan emas.